Damai boleh dengan syarat dia mengaku bahawa tuduhan dia bahawa saya curi duit itu tidak benar. Kalau dia mengaku yang tu, saya sangguplah. Sanggup damai. Damai. So I think that is apa yang orang Malaysia nak tengok lah tuan. These two iconic figure. Lagi ialah dia tak boleh kenal saya, dia pergi cari anak saya. Kononnya dia orang ni tak tahulah apa dia. Dia orang tak ada kesalahan apa pun. Tapi disuruh dedah dia punya bisnes 40 tahun. 40 tahun dia bisnes kita nak dedah bukan senang. Namun demikian mereka sudah confirm kalau minta nak bagi, dia bagi semua information. Sampai itu pun tak nampak anak saya dapat duit, tak nampak anak saya bagi duit kepada saya, tak nampak saya bagi duit kepada anak ataupun saya tolong anak saya. Dia ulangi, dia kononnya maha kaya, saya ni curi duit, tunjuklah. Saya terbuka, nak dedah, nak tengok lah. Saya curi duit macam mana. Kononnya saya pengkhianat, saya jual Pulau Batu Putih. Tak apa, pergi mahkamah. Tunjuk dalam mahkamah kata saya pengkhianat. Saya sanggup.